5 hari bulan 11 2025. Jadi nak royaknya gitulah. Pada akak-akak, abang-abang jual makanan-makanan, tak kira lah berkaitan makanan. Kalau boleh expired date tolonglah jaga. Jangan ni kalau angah sendiri makan rasa lain sikit. Anak kita umur 3 tahun makan apa-apa makan liu. Rasa gitu. Kita teranglah juga rasa liu. Barang expired memang makanan gitu kak. Abang, rasa dia memang lain lah. Bila dah expired ni dia liu, makan pun jadi tak sedap. Tengok expired tu anak hamba 3 tahun. Ibrahim dia gini, Ibrahim makan nabati dia Ibrahim. Jadi abang-abang kakak hok berniaga kedai ruci ataupun pemakanan ni, tolonglah ambil cat mana dah. Tak mau mention mana-mana. Tadi angah beti jadi ada angah beli. Tidak suka pula 4 paket. Buang saja dah. Tak dibuang dah, hok buka saja. Adik dia makan se, kakak dia makan se, buang dah hok tu 2. Hok ni dah buka lagi. Bukan disebabkan nilai, tapi pemakanan ni agak tolong jagalah deh. Apa peniaga angah tak mau mention siapa-siapa, tapi tolong ambil kena benda gini. Abang expired date ni sebab pemakanan aku jadi boleh menyebabkan keracunan. Angah sendiri pun kalau barang bila minggu nak expired date pun angah tak jual dah. Kalau untuk pemakanan apa ada jual kopi-kopi untuk perancang. Angah buang je. Kalau tak boleh kita angah kira buang je. Itulah kita berniaga kan, risiko kena ada lah. Biar deh ambil cakna lah benda gini.